Gamatnya, memang parti dia sajalah yang layak untuk memerintah negara ni. Orang lain kena turun dan bagi laluan untuk parti itu ambil alih tampuk pemerintahan di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan pembangkang? Daripada awal lagi, malahan daripada kerajaan perpaduan mula mengambil alih jadi kerajaan, mereka sudah menggesa supaya kerajaan turun. Pelbagai tohmahan dilemparkan, pelbagai naratif dimainkan. Namun mereka masih lagi jadi pembangkang. Seringkali para pembangkang persoalkan kemampuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengemudi negara ini. Namun, apabila minta untuk memberi nama calon Perdana Menteri yang bakal dipertandingkan, mereka tidak mampu. Yang kelakarnya, himpunan yang sepatutnya untuk bantah RUU PSP, mereka gantikan dengan Himpunan Turun Anwar. Pemuda PAS Malaysia hari ini isytiharkan Himpunan 26 Julai 2025 ditukar nama daripada Himpunan Membantah URA kepada Himpunan Turun Anwar Ibrahim. Agaknya sebab mereka pun dah tak ada isu sangat nak mainkan. Rakyat dah tak termakan dengan naratif-naratif sebegini. Bayangkan, kerajaan buat pembaharuan tetapi ditolak mentah-mentah oleh mereka. Kemudian, bila diajak untuk lawat kawasan, tak nak pula. Sekarang ahli parlimen bacok pula yang nak join untuk hentam kerajaan. Katanya, walau apa pun hasil kajian, PMX perlu sedar bahawa beliau sudah tidak relevan lagi untuk Malaysia dan juga Pakatan Harapan. Kalau betul apa yang dikatakan oleh Syahir, habis tu cuba Syahirkan namakan satu saja nama yang boleh gantikan PMX untuk memimpin Malaysia. Jangan nanti kata pemikiran sempit pula sebab minta nama calon Perdana Menteri. Jika prestasi pembangkang boleh meyakinkan rakyat, mungkin boleh menjejaskan kedudukan kerajaan pada hari ini. Tapi apakah daya, pembangkang sendiri pun tidak menunjukkan karisma yang boleh menyumbang ke arah rakyat dan negara. Yang pandai hanyalah bersuara nak tukar kerajaan. Akan tetapi, tidak mempunyai fakta dan isu jelas untuk membuktikan kepada rakyat agar bersama untuk tukar kerajaan yang sedia ada. Pembangkang yang sudah mati sebenarnya. Tak ada apa-apa sumbangan untuk rakyat, melainkan hanya memutarbalikkan fakta serta tak henti-henti menjadi kerengga yang memburukkan kerajaan, yang mana kerajaan Madani telah memberikan lebih banyak kebaikan untuk negara dan rakyat dari semua kerajaan sebelumnya, terutamanya kerajaan Tebuk Atap dahulu. Kerajaan ini tak perlukan penghasut yang hanya tahu menuding jari, melabel orang dan mendabik dada. Tetapi negara ini perlukan pembina, pemimpin yang turun padang, bukannya hanya pandai untuk kutu orang.